Sebuah pokok kuno di kawasan sekolah yang dipercayai berhantu. Pelajar melaporkan melihat bayangan di sekitar pokok dan mendengar bisikan. Dikatakan bahawa pokok itu pernah digunakan untuk hukuman gantung awam semasa penjajahan Jepun, dan roh-roh mereka yang mati di sana kini berkeliaran. Yang kelima, bilik darjah misteri. Satu bilik darjah dikatakan amat berhantu. Pelajar melaporkan penurunan suhu secara tiba-tiba, bunyi-bunyi aneh dan penampakan sosok hantu duduk di atas meja. Ada yang percaya bahawa bilik ini adalah lokasi satu kemalangan tragis bertahun-tahun yang lalu.